Kawasan kampung ni, kalau siang memang tak ada apa yang pelik. Orang keluar masuk, bunyi motor lalu, suara budak-budak main dekat tepi jalan, semuanya hidup macam biasa. Tapi, bila malam mula turun, suasana dia berubah perlahan-lahan. Sunyi dia bukan sunyi kosong, tapi sunyi yang buat kau rasa macam ada sesuatu yang sedang memerhati. Lampu jalan yang malap tak cukup untuk terang sepenuhnya, dan bayang pokok-pokok jadi panjang, bergerak ikut angin. Malam tu, aku duduk lama di luar rumah, sekadar ambil angin. Tapi makin lama aku diam, makin kuat perasaan tak sedap tu datang. Macam ada sesuatu yang tak kena, tapi aku sendiri tak tahu apa. Dan yang paling pelik, sunyi malam tu terasa terlalu hidup. Seolah-olah ada benda lain yang sedang berkongsi ruang dengan aku. Cuma aku tak nampak. Kenapa malam ni lain macam sunyi dia lain? Macam terlalu sunyi. Selalunya ada juga bunyi anjing, bunyi orang lalu, tapi ni tak ada langsung. Entah mungkin aku je yang overfikir. Tapi perasaan ni tak sedap langsung. Aku baru beberapa hari pindah ke kampung ni. Tak ramai yang aku kenal. Jadi kebanyakan masa aku habiskan sendiri. Malam tu aku cuma berdiri di beranda, tengok jalan kosong, sambil cuba biasakan diri dengan suasana sekeliling. Dari situ aku boleh nampak satu bangunan lama dekat hujung jalan. Surau. Dari siang lagi aku dah perasan tempat tu. Tapi tak pernah nampak orang masuk atau keluar. Tingkapnya gelap, pintunya sentiasa tertutup dan kawasan sekelilingnya macam terbiar. Tapi malam tu, entah kenapa, mata aku asyik tertarik ke arah surau tu. Aku cuba alihkan pandangan, tapi tetap kembali ke situ. Macam ada sesuatu yang menarik perhatian aku tanpa aku sedar. Dan semakin lama aku pandang, semakin kuat rasa tak sedap tu datang. Seolah-olah tempat tu bukan sekadar kosong. Surau tu kenapa tak ada orang guna ya? Macam lama sangat dah tinggal. Siang tadi pun tak nampak siapa. Tapi kenapa aku rasa macam ada orang kat situ? Atau aku je yang fikir bukan-bukan? Malam semakin larut dan aku akhirnya masuk ke dalam bilik untuk tidur. Lampu aku tutup, cuma tinggal cahaya bulan yang masuk melalui tingkap. Aku baring lama, cuba pejam mata, tapi susah nak lelap. Perasaan tak sedap tu masih ada. Malah makin kuat bila aku dalam keadaan sunyi macam ni. Kadang-kadang aku dengar bunyi kecil, macam kayu berkeriut atau angin lalu. Tapi setiap bunyi tu buat aku lebih berjaga-jaga. Aku cuba pujuk diri, mungkin rumah lama memang macam ni. Tapi jauh dalam hati, aku tahu perasaan ni bukan datang tanpa sebab. Dan tepat masa aku hampir terlelap, aku terdengar sesuatu. Bunyi yang sangat perlahan, tapi cukup untuk buat mata aku terbuka semula. Bunyi tu macam suara. Bunyi apa tu? Macam suara. Tak mungkin. Siapa pula buat bunyi waktu macam ni? Aku dengar ke atau aku mimpi? Tapi bunyi tu jelas sangat. Bunyi itu datang lagi. Kali ni lebih jelas. Dan masa aku fokus betul-betul, aku terus kenal. Itu azan. Tapi bukan macam azan biasa. Suara dia macam pecah. Kadang jelas, kadang hilang. Macam datang dari jauh, tapi dalam masa sama rasa dekat sangat. Masa tu, badan aku terus meromang. Aku tahu satu benda. Waktu tu bukan waktu azan. Tak ada sebab untuk bunyi itu muncul, tapi ia tetap ada. Dan semakin lama aku dengar, semakin kuat rasa takut tu naik. Tak mungkin ini memang azan. Tapi siapa azan pukul macam ni? Ini bukan waktu tak lajik langsung. Aku tak sedap api. Aku capai telefon dan tengok jam. 2 pagi. Aku ulang tengok beberapa kali, harap aku salah. Tapi tetap sama. Dan masa tu, semua logik yang aku cuba pegang mula runtuh. Tak ada siapa akan azan waktu macam ni. Tak ada sebab. Tapi bunyi tu masih ada. Malah makin jelas. Seolah-olah ia sengaja nak aku dengar. Seolah-olah ia sedang panggil aku. Pukul 2 memang tak masuk akal. Siapa buat semua ni? Ini bukan normal. Aku patut abaikan, tapi kenapa aku rasa macam aku kena pergi tengok? Aku bangun perlahan dari katil. Cuba faham apa yang aku dengar. Dalam kepala aku, macam-macam kemungkinan aku fikir. Mungkin aku salah dengar. Mungkin itu bunyi dari tempat lain. Tapi, makin aku cuba yakinkan diri, makin kuat rasa tak sedap tu datang. Azan tu masih ada. Tak hilang.
Malah makin jelas, seolah-olah jarak antara aku dan bunyi itu semakin dekat. Dan benda yang paling buat aku tak tenang, suara tu tak stabil. Kadang normal, kadang pecah, kadang macam berlapis. Aku berdiri di tengah bilik, diam, hanya dengar. Nafas aku sendiri jadi perlahan. Masa tu, aku sedar satu benda. Bunyi itu bukan sekadar bunyi. Ia macam memanggil. Ini bukan biasa, aku tak pernah dengar azan macam ni. Suara dia lain macam, bukan manusia. Tapi kalau bukan manusia, siapa pula? Aku patut tidur balik, tapi kenapa kaki aku rasa macam nak bergerak sendiri? Aku jalan ke arah tingkap perlahan-lahan. Setiap langkah rasa berat. Macam ada sesuatu dalam diri aku yang cuba halang. Tapi dalam masa yang sama, ada juga rasa lain yang tarik aku ke depan. Aku berdiri depan langsir. Tangan aku terhenti sekejap. Aku tak tahu kenapa, tapi aku takut dengan apa yang aku mungkin akan nampak. Nafas aku jadi pendek. Bunyi azan tu masih ada. Sekarang lebih jelas. Dan masa tu, aku sedar satu benda yang buat aku makin tak sedap hati. Bunyi itu datang dari arah yang aku dah jangka sejak awal. Dari surau tu. Aku tarik langsir itu perlahan. Sedikit demi sedikit, pandangan aku keluar makin jelas. Mula-mula cuma gelap. Jalan kosong, pokok, kabus, semuanya nampak normal. Aku hampir rasa lega. Hampir. Tapi bunyi azan tu masih ada. Dan makin lama aku tengok, makin aku sedar. Aku belum nampak benda yang sebenar. Aku tahan nafas. Mata aku fokus ke arah hujung jalan. Ke arah surau lama tu. Dan masa tu, jantung aku terus rasa jatuh. Sebab apa yang aku nampak, bukan sesuatu yang sepatutnya ada. Surau tu, yang selama ni gelap, tiba-tiba bercahaya. Cahaya kuning dari dalam keluar-keluar. Jelas dalam gelap malam. Tak ada siapa. Tak ada pergerakan. Tapi lampu tu menyala. Dan azan tu datang dari situ. Masa tu aku terus kaku. Otak aku cuba cari penjelasan. Tapi tak ada satu pun yang masuk akal. Surau tu dah lama tak digunakan. Orang kampung pun tak datang. Jadi siapa yang buka lampu? Siapa yang azan? Soalan tu berulang dalam kepala aku. Tapi jawapan dia langsung tak ada. Aku berdiri lama dekat pintu. Dalam kepala aku, dua suara berlawan. Satu suruh aku masuk balik, tutup pintu dan abaikan semua ni. Tapi satu lagi, suruh aku pergi. Suruh aku tengok sendiri apa yang sebenarnya berlaku. Dan yang peliknya, suara yang kedua tu lebih kuat. Aku tahu aku tak patut pergi. Aku tahu ini bukan benda yang patut aku ganggu. Tapi kaki aku tetap melangkah. Perlahan. Satu langkah, kemudian satu lagi. Dan masa aku mula keluar dari rumah, aku sedar satu benda. Mungkin dari awal lagi, ini bukan keputusan aku. Aku berjalan perlahan di jalan kampung tu. Setiap langkah terasa berat, macam ada sesuatu yang tarik aku ke depan. Tapi dalam masa yang sama, ada juga rasa yang cuba tahan aku dari teruskan. Bunyi azan tu makin kuat sekarang. Tak lagi samar. Ia jelas, dekat dan semakin pelik. Suara tu bukan sekadar tak stabil, tapi macam ada sesuatu yang tak kena pada setiap lafaznya. Kadang bunyi dia dalam, kadang tinggi, kadang macam berlapis. Aku cuba berhenti sekejap, tapi kaki aku tetap melangkah. Masa tu aku sedar satu benda yang buat aku makin takut. Aku bukan berjalan sebab aku nak. Aku berjalan sebab aku dipanggil. Semakin aku dekat, suasana sekeliling mula berubah. Bunyi cengkerik hilang. Angin berhenti. Bahkan daun pokok pun tak bergerak. Semuanya jadi terlalu sunyi, terlalu diam, seolah-olah seluruh tempat tu berhenti bernafas. Aku berhenti sekejap dan pandang sekeliling. Tak ada apa-apa. Tapi rasa tu kuat, rasa yang aku tak bersendirian. Macam ada sesuatu di sekeliling aku, cuma aku tak nampak. Dan dalam sunyi itu, azan masih berjalan. Satu-satunya bunyi yang tinggal. Dan semakin aku dengar, semakin aku rasa bunyi itu bukan sekadar azan. Ia macam sesuatu yang menyamar. Akhirnya, aku sampai depan surau tu. Dari dekat, ia nampak lebih tua dari yang aku sangka. Kayu dindingnya reput, catnya mengelupas dan pintunya terbuka sedikit. Cahaya dari dalam keluar, terang dalam gelap malam. Dan azan tu datang dari dalam, jelas, dekat, terlalu dekat. Aku berdiri depan pintu tu, tak bergerak. Dalam hati aku tahu, kalau aku masuk, tak ada jalan balik yang sama.
Tapi masa tu, aku juga tahu aku dah terlalu jauh untuk berpatah balik. Aku belum sempat buat apa-apa. Pintu tu bergerak sendiri. Perlahan. Seolah-olah ada sesuatu dari dalam yang menolak. Bunyi kayu berkeriut panjang, kuat dalam sunyi malam. Aku terus kaku. Nafas aku jadi pendek. Mata aku fokus pada pintu tu. Tunggu kalau ada sesuatu keluar. Tapi tak ada apa-apa. Hanya gelap dan cahaya dari dalam. Dan masa tu aku sedar satu perkara yang buat aku makin takut. Pintu tu bukan sekadar terbuka. Ia macam dijemput. Akhirnya, aku melangkah masuk. Lantai kayu berderit di bawah kaki aku. Bunyi tu kuat dalam ruang yang sunyi. Udara dalam surau tu lain, lembab, sejuk dan ada bau yang susah nak digambarkan. Aku pandang sekeliling. Gelap, kosong. Tapi perasaan aku kata, tempat ni tak pernah kosong. Dan azan tu sekarang betul-betul dekat. Seolah-olah berada dalam ruang yang sama dengan aku. Masa tu, aku sedar satu benda yang buat aku terus rasa menyesal. Aku dah masuk ke dalam sesuatu yang mungkin aku tak boleh keluar. Dalam surau tu, sunyi dia lain. Bukan sunyi kosong, tapi sunyi yang berat. Macam udara sendiri jadi tebal. Setiap langkah aku terasa perlahan dan bunyi lantai kayu berderit jadi terlalu jelas. Aku pandang sekeliling. Sejadah masih ada, tersusun, tapi penuh habuk. Macam dah lama tak digunakan. Tapi kalau dah lama kosong, kenapa aku masih dengar azan? Bunyi tu sekarang bukan lagi dari jauh. Ia betul-betul ada dalam ruang ni. Dekat, terlalu dekat. Dan semakin aku diam, semakin aku rasa macam ada sesuatu yang perhatikan aku dari dalam gelap. Masa aku berdiri diam, cuba dengar dengan lebih jelas, aku terdengar satu bunyi lain. Bukan azan, nafas. Perlahan tapi jelas. Dan yang buat aku terus kaku, bunyi itu bukan dari depan. Ia datang dari belakang aku. Dekat, terlalu dekat. Nafas tu tak sekata, kadang panjang, kadang pendek. Macam seseorang berdiri betul-betul di belakang aku dan sedang perhatikan aku. Masa tu aku tak berani bergerak, tak berani pusing. Aku cuma berdiri dan dengar. Aku tarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan aku pusing. Setiap saat terasa panjang. Jantung aku berdegup kuat. Aku bersedia untuk nampak sesuatu, apa saja. Tapi bila pandangan aku sampai ke belakang, kosong. Tak ada siapa. Tak ada bayang. Tak ada apa-apa. Dan itu yang buat aku lagi takut. Sebab bunyi nafas tu, aku masih dengar. Tapi tak ada siapa di situ. Masa tu aku sedar satu perkara. Mungkin apa yang ada di sini bukan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata biasa. Masa aku pandang ke depan semula, aku nampak sesuatu. Mula-mula samar, macam bayang. Tapi lama-lama, bentung dia jadi jelas. Seperti seseorang berdiri di saf depan. Diam, tak bergerak. Aku cuba fokus mata aku, tapi bayang tu tak pernah betul-betul jelas. Macam dia ada, tapi dalam masa yang sama, tak sepenuhnya wujud. Dan masa tu, jantung aku terus laju. Sebab aku tahu, aku bukan seorang lagi dalam surau tu. Dan sebelum aku sempat faham apa yang aku nampak, bayang tu bertambah. 1, jadi 2, jadi ramai. Saf yang kosong tadi, kini penuh. Semua berdiri diam, tak bergerak, tak bersuara. Tapi aku tahu, mereka sedar aku ada di situ. Aku boleh rasa. Udara jadi semakin sejuk, nafas aku makin berat, dan azan tu masih berjalan. Tapi sekarang aku tahu, suara tu bukan datang dari luar. Ia datang dari dalam saf tu sendiri. Mata aku terus tertarik ke arah depan saf. Di antara semua bayang yang berdiri diam tu, ada satu yang berbeza. Sosok itu berdiri di hadapan, sedikit ke depan dari yang lain. Lebih jelas, lebih padat. Seolah-olah dia bukan sekadar bayang biasa. Cara dia berdiri, tenang, tegak, macam seorang imam. Dan yang buat aku makin tak sedap hati, semua bayang di belakangnya menghadap ke arah yang sama, ke arah dia. Seolah-olah mereka sedang ikut sesuatu.
Masa tu aku sedar satu benda yang buat aku terus rasa sejuk satu badan. Aku bukan sekadar masuk ke tempat kosong. Aku masuk ke sesuatu yang sedang berjalan. Sesuatu yang aku tak sepatutnya ganggu. Dan masa tu aku sedar. Azan tu datang dari arah dia. Dari sosok di depan tu. Tapi ada satu benda yang terus buat aku kaku. Mulut dia tak bergerak. Langsung tak bergerak. Tapi suara azan tu tetap keluar. Jelas. Kuat. Seolah-olah suara tu bukan datang dari mulut, tapi dari dalam dirinya. Atau mungkin dari sesuatu yang lebih dalam dari itu. Setiap lafaz yang keluar rasa berat. Tekan dada aku. Dan makin lama aku dengar, makin aku rasa itu bukan lagi azan. Itu sesuatu yang cuba meniru, tapi tak sempurna. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Azan terhenti sekelip mata. Sunyi jatuh dengan kuat. Dan dalam sunyi itu, satu persatu, kepala mereka berpusing. Perlahan, serentak, menghadap aku. Aku tak dengar bunyi apa-apa, tapi aku tahu mereka nampak aku. Cara mereka berpaling tak macam manusia. Terlalu perlahan, terlalu tepat. Seolah-olah mereka semua bergerak dengan satu arahan yang sama. Masa tu, aku tak mampu bergerak langsung. Nafas aku tersekat. Dan dalam kepala aku cuma ada satu benda. Aku dah buat silap besar.